Boss Kevin. Hola guys, okay sekarang dah semalam ke apa SPM yang Rizal dah keluar. Semua kita tengok sibuk. You punya anak dapat apa? Anak Umi dapat apa? Anak Along dapat apa? Sibuk. Kenapa nak sibuk? Biarlah dia dapat apa. Kalau dia dapat yang baik, dia akan juga bagi tahu kita. Dia akan menghuhakan, hiburkan. Kita bolehlah ucap tahniah. Tapi kalau kita tanya lepas tu dia tak dapat baik, mungkin dia belajar yang baik tapi dia dah slack somewhere, ada masalah sikit, dia tak dapat result yang baik, ibu bapa dia orang nak jawab dengan kita macam mana? Dia orang akan rasa malu kan. Kenapa kita nak letakkan mereka dalam posisi yang susah tu? Alright, so jangan nak sibuk. Benda tu kita tahu pun kita tak boleh buat apa-apa. First, kita tanya diri kita, kita punya SPM dapat apa. Lepas tu kita nak tanya sibuk orang lain, nanti anak kita pun akan duduk juga. So fikirkan dulu, renungkan semualah. Janganlah buat benda ni, tak payah sibuk. Nak compare untuk apa? Last bukannya yang semua SPM baik tu dapat apa, maju dalam hidup. Yang SPM buruk bukannya semua dah musnah, betul tak? So SPM ni satu step saja, satu langkah saja. So tak perlulah nak macam hebohkan sangat. Dan tahniah kepada yang dah lulus dan apa semua yang skor. Yang tak lulus jangan risau. Hidup ada banyak lagi, ada banyak peluang lagi. Okey, so bertekad dan cubalah maju dalam hidup dengan apa yang anda patut. Usahalah paling penting. Bukan result tak ada masalah. Usaha tapi result gagal tak ada masalah. Usaha tu penting tu je. Okey, take care. So relax lah. Itu saja saya Boss Kevin. Ciao.